anda pernah tak terfikir macam mana ya kita nak gabungkan psikologi moden dengan ajaran agama untuk besarkan anak-anak kita? Dalam kupasan kali ni, kita akan teroka genau benda tu dan kita akan kongsikan panduan praktikal untuk ibu bapa zaman sekarang. Inilah soalan yang selalu bermain kat fikiran kita sebagai ibu bapa kan. Dalam dunia yang serba canggih, penuh dengan macam-macam gangguan, macam mana kita nak seimbangkan antara kasih sayang, disiplin dan juga iman untuk lahirkan anak-anak yang kuat dan soleh? Okey, jom kita selami betul-betul. Perkara paling utama yang kita kena faham hari ini ialah keibubapaan yang efektif tu sebenarnya bermula dari dalam diri kita sendiri. Ya, dari kita. Sebelum kita nak bentuk anak-anak, kita kena faham dan bentuk diri kita dulu. Ini satu anjakan pemikiran yang besar dan ia bermula dengan kita. Jadi, langkah pertama dalam perjalanan ni ialah kita kena tengok ke dalam diri. Asas kepada semua keibubapaan yang berkesan adalah kerja dalaman yang kita buat untuk diri kita sendiri. Jadi, apa maksud kerja dalaman ni sebenarnya? Maksudnya, kita kena faham dan urus emosi kita dulu. Kenal pasti apa yang buat kita cepat marah, apa trigger kita. Lepas tu, kita cuba hentikan perebutan kuasa dengan anak. Bagi mereka pilihan, fokus kita beralih kepada empati. Bukanlah nak jadi sempurna, tapi jadi ibu bapa yang sedar, yang tak segan minta maaf bila buat silap dan sentiasa nak jadi lebih baik. Ini membawa kita kepada satu prinsip yang sangat-sangat berkuasa. Utamakan hubungan sebelum pembetulan. Bina dulu ikatan yang kuat dan penuh kasih sayang. Itu lagi penting daripada nak cepat-cepat betulkan salah laku dia. Bila anak rasa selamat dan rasa terhubung dengan kita, percayalah, mereka akan lebih mudah terima bimbingan kita. Ingat ya, hubungan dulu, baru pembetulan. Nah, cuba tengok perbezaan yang sangat jelas ni. Sebelah kiri tu, cara lama yang berasaskan kawalan dan ketakutan. Sebelah kanan pula, cara baru yang fokus pada hubungan, kefahaman dan pilihan. Ini bukan sekadar ubah teknik tau, tapi ia mengubah keseluruhan cara kita pandang peranan kita sebagai ibu bapa. Dan ini satu lagi perubahan minda yang sangat penting. Anak-anak kita ni bukan projek untuk kita sempurnakan. Mereka bukan cerminan ego kita. Mereka adalah individu yang berbeza dengan perjalanan, impian dan takdir mereka sendiri. Tugas kita, hormati keunikan mereka dan bimbing dengan penuh kasih sayang, bukan kawal mereka. Okey, bila kita dah settle bab dalaman diri kita, jom kita beralih pula kepada asas rohani untuk besarkan anak yang beriman. Lepas kita dah bina hubungan yang kuat, macam mana pula kita nak semai benih iman dalam hati mereka? Tapi kan macam mana kita nak pupuk rasa cinta yang tulen tu? Kuncinya terletak pada idea yang mudah ni. Untuk kita cintakan sesuatu, kita mesti kenal dulu. Rasa cinta tak boleh dipaksa. Ia datang dari pengetahuan, pemahaman dan hubungan peribadi yang kita bina. Salah satu cara yang paling indah untuk kita kenal Allah adalah melalui 99 namanya atau Asmaul Husna. Setiap nama ni macam buka satu pintu untuk kita faham sifat-sifatnya dengan lebih mendalam. Ini membolehkan kita dan anak-anak kita bina satu hubungan peribadi yang sangat bermakna dengan Pencipta. Cuba kita bayangkan, bila kita rasa sedih, kita boleh ingat Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Bila kita buat silap, kita boleh berpaling pada Al-Ghafar yang Maha Pengampun. Dengan kita hayati nama-nama ni dalam hidup seharian, kita boleh rasa kehadirannya. Dan ini akan bagi ketenangan dan panduan yang luar biasa. Mestilah ilmu rohani ni perlu disokong dengan amalan kan? Rukun Islam yang 5 ni menyediakan satu kerangka yang sangat cantik untuk kita hidupkan iman kita. Daripada syahadah, solat, zakat, inilah tiang-tiang yang menopang perjalanan rohani kita dan anak-anak kita. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang paling praktikal. Macam mana kita nak terapkan semua prinsip ni dalam rutin harian kita? Jom kita tengok beberapa alat dan langkah konkret yang kita boleh guna. Di sini ada beberapa langkah yang mudah tapi sangat berkesan. Benda ni tak perlu rumit pun. Mulakan dengan solat berjemaah, baca doa sebelum makan, kongsi cerita dari Al-Quran sebelum tidur atau lawat masjid bersama-sama. Secara tak langsung, kita dah masukkan iman dalam kehidupan anak-anak kita dengan cara yang semula jadi dan menyeronokkan.
Satu aspek penting dalam keibubapaan ni ialah kita kena sesuaikan pendekatan kita untuk setiap anak yang unik. Contohnya, untuk anak istimewa seperti anak autism, kita boleh jadikan amalan agama ni lebih mudah untuk mereka. Guna gambar untuk langkah solat, pecahkan konsep kepada langkah-langkah kecil dan sentiasa puji usaha mereka. Yang penting, kita pastikan iman tu jadi sumber kekuatan dan kegembiraan untuk semua anak, tak kira apa pun keupayaan mereka. Kalau tak tahu nak mula dari mana, jangan risau. Ini ada beberapa sumber yang sangat bagus. Zaman sekarang ni ada macam-macam buku, aplikasi dan laman web yang direka khas untuk jadikan pembelajaran tentang Islam ni satu pengembaraan yang seronok untuk anak-anak. Cubalah teroka dan cari apa yang paling sesuai untuk keluarga anda. Okey, sambil kita dah nak sampai ke penghujung, jom kita undur sikit dan tengok gambaran yang lebih besar. Keibubapaan ni bukan sekadar satu tanggungjawab tau. Ia boleh jadi satu amalan rohani yang sangat mendalam. Apabila kita gabungkan keibubapaan yang penuh kesedaran dengan sabar dan empati bersama niat untuk membesarkan anak yang beriman, setiap tindakan kita daripada mendengar luahan hati mereka sampailah mengajar mereka berdoa, semuanya boleh jadi satu bentuk ibadah. Ia mengubah tugas harian kita menjadi satu perjalanan rohani yang besar. Sebenarnya, apakah matlamat akhir kita sebagai ibu bapa yang melangkaui kerja rumah dan grade peperiksaan? Konsep suhbah atau persahabatan ini sangat penting. Ia mengingatkan kita yang keibubapaan yang berjaya ni tak berlaku dalam keadaan terpencil. Komuniti dan rakan-rakan kita yang mempunyai nilai yang sama memainkan peranan yang besar. Macam pepatah orang dulu-dulu, kita perlukan sebuah kampung untuk membesarkan seorang anak. Ayat ni satu peringatan yang sangat menenangkan kan? Kesabaran yang kita perlukan setiap hari sebagai ibu bapa ni bukan sekadar satu kemahiran tapi satu sifat mulia yang sangat tinggi nilainya. Di sisi Tuhan, setiap kali kita memilih untuk bersabar, sebenarnya kita sedang mendekatkan diri kepadanya. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk kita sama-sama renungkan. Bagaimana jika perjalanan keibubapaan anda dengan segala cabaran dan kegembiraannya sebenarnya adalah jalan rohani utama anda? Bagaimana jika cara anda berhubung dengan anak anda adalah bentuk ibadah yang paling bermakna dalam hidup anda? Fikir-fikirkanlah.